5 jenis belalang yang terdapat di sekitar rumah anda. Pertama, belalang daun atau ada juga panggil pelesit. Nama saintifik Philoptera sp. Ciri. Berwarna hijau menyerupai daun, sangat licik menyamar untuk mengelak daripada pemangsa. Betulkah orang tua dulu kata belalang ini orang guna untuk perkara-perkara mistik? Yang tahu sila komen. Kedua, belalang padi nama saintifik Oxia hyla. Ciri. Warna hijau atau kekuningan sering dianggap perosak utama tanaman padi. Kalau korang nak tahu jantan betina, si betina lebih besar dari jantan. Siapa pernah tengok belalang padi main kuda-kuda? Baik mengaku. Satu lagi, belang jenis ni sering dijadikan umpan untuk mancing ikan puyuh. Ketiga, belalang kayu. Nama saintifik Phalaenga nigricornis. Ciri, warna coklat menyerupai kayu atau dahan, biasanya ditemui di pokok besar. Keempat, belalang tanduk panjang, orang kampung panggil belalang ngacung. Nama saintifik Acrida cinerea. Ciri, mempunyai antena yang panjang dan halus, sering dijumpai di padang atau kebun. Dan kelima paling digemari zaman dulu-dulu, belalang malam, orang panggil belalang krik. Nama saintifik Conocephalus asper. Ciri, warna coklat atau hijau kusam, aktif waktu malam dan menghasilkan bunyi krik khas. Sekitar tahun 90-an belalang ni sangat popular. Malah dijaga rapi, dimandikan setiap hari seperti kekasih. Orang lama mesti tahu kenapa. Terima kasih. Jumpa next video.